Jom. Alhamdulillah dah sampai dah dekat hotel. Dah Emma Royal Hotel. So kami di rombongan yang kedua. Waalaikumsalam. Thank you. Dapat bunga. Oh, thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dalam. Sekir masih. Nanti dah ready dah bilik masuk nanti turun bawah dekat kanan lah. Okey. Masih penuh. Okey, kita dah selesai check in ke bilik. Dah sarapan. Hari ini Mandi. Hari ni depa bagi bunga. Dapat sarapan. Dapat hotel. sarapan. Alhamdulillah. Untunglah kalau main awal ni. Lepas tu orang pun tak ramai. Lepas tengok Allahu Akbar. Macam nak lompat tu Allah. So Waalaikumsalam. So aktiviti pertama, kami nak jumpa dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada banyak yang kirimkan salam kami ya Allah, ya Rasulullah. Rindu. Kita dah masuk dalam Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana nak gambarkan. Perasaan bercampur baur. Seronok. Seronok. So kami doakan juga semoga semua yang tonton video nanti dapat sama-sama datang ke sini melawat Rasulullah. Dan juga tunaikan solat sunat dan juga solat fardu di Masjid Nabawi. InsyaAllah. Okay, dah selesai ambil wuduk. Wuduk dekat je. Ni sebelah sini dah wuduk. Lepas tu dah boleh masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pintu 22. Masuk. Ini dah bungkui, so boleh masuk dalam. Allahu Akbar. Saya pun iktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. So kita akan cari tempat yang sesuai untuk kita lakukan solat sunat tahiyatul masjid. Assalamualaikum. Alhamdulillah, di pagi ni pagi hari hari Isnin. Alhamdulillah, siapa nak sangka di pagi ni Pak Teh dapat berdiri dekat dengan makam Rasulullah dalam keadaan suasana yang sejuk dan hujan sedikit hujan panjang. Allahu Akbar. InsyaAllah nanti akan disampaikan salam kepada Rasulullah. Tadi waktu dah jumpa kali pertama lihat tadi dah sampaikan salam. InsyaAllah nanti Pak Teh akan cuba untuk sampaikan tanggung amanah yang diberikan untuk sampaikan salam kepada Rasulullah dan minta melambai supaya semua adik-adik untuk dapat datang ke sini untuk bertemu sendiri dengan Rasulullah. InsyaAllah. So sekarang Pak Teh cuba masuk bertemu dengan Rasulullah. Kubah hijau.
Di mana kubah hijau tu bawah tu adalah makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saja aku niat itikaf dalam Masjid Nabawi ni kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum semua. Kita sambung balik. Alhamdulillah Pak Tih dah masuk dalam kawasan Masjid Nabawi. Dan hari ini kita nak ambil keberkatan untuk berada di sini dan menyampaikan segala hajat-hajat dan salam rindu daripada adik-beradik semua. Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan salam daripada semua adik-beradik di Malaysia kepadamu ya Rasulullah dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Ready? Welcome, welcome. Welcome to Madinah Road Live Stream. Coming up. Okay. What more do you say? كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل Selesai solat Zuhur, saya try book untuk masuk Raudhah melalui Nusuk dan Alhamdulillah dapat satu slot pada pukul 11 malam. Nak dijadikan cerita, lepas solat Isya kami balik hotel untuk makan, rehat sebab slot Raudhah pukul 11 malam. Tetapi tertidur jaga-jaga pukul 10.45. Kalau kita tengok map ni, jarak perjalanan daripada hotel ambil masa 24 minit. So, saya berjaya berlari sampai dalam masa 10 minit. Alhamdulillah sempat sampai. Dan masa saya sampai tu, saya punya tiket Raudhah tu masih valid dan boleh masuk ke dalam.
Setiap yang berlaku ada hikmah dia. Walaupun lambat, tapi Alhamdulillah bila masuk tak payah beratur, terus boleh masuk ke dalam Raudhah. Dan dengan izin Allah dapat solat, berdoa dalam masa yang agak lama di bersebelahan dengan tiang Aisyah dan juga di antara mihrab Rasulullah dan juga mimbar Rasulullah. Alhamdulillah saya dapat berada dalam Raudhah tu lebih kurang 45 minit, which is bagi saya dalam tempoh masa yang agak lama dan sangat-sangat puas. Sebelum keluar, semua jemaah yang menziarahi Raudhah diberikan air zam-zam sebagai bekalan. Alhamdulillah.